Jangan beli emas gold bar di kedai emas. Kalau tak nak rugi dengan pelaburan emas, dengan 5 tip yang akan saya kongsikan ini. Dengar sampai habis, yang last kali paling penting. Sila save and share kepada lebih ramai ilmu pelaburan emas ini. Ada yang bertanya beli gold bar kat kedai emas untung ke tak? Jawapannya tak untung. Yang pertama, anda kena tahu, kalau anda beli gold bar dan dinar macam ni kat kedai emas, tiada jaminan untuk beli balik. Mereka hanyalah fokus untuk menjual barang kemas, bukannya emas pelaburan atau simpanan seperti ini. Yang kedua, susut nilai gold bar di kedai emas sangat tinggi, iaitu 15% ke atas. Yang ketiga, stok mereka selalu terhad. Selalunya yang terjadi di kedai emas ni, kalau harga emas jatuh, mereka tak nak jual emas. Mereka cakap stok tak ada. Padahal stok ada, cuma mereka tak nak jual pada harga yang murah. Dan apabila harganya tinggi, bila kita nak jual, dia cakap dia tak ada cash. Kadang-kadang bukan mereka tak ada cash, tetapi sebab harga emas tu tinggi, mereka tak nak beli. Berbanding dengan public gold. Public gold harga per gramnya lebih murah, jaminan beli balik dan stoknya tiada had. Cawangan untuk jual beli pun banyak, seluruh Malaysia ada. Public gold beri jaminan jual balik dan spreadnya hanya 6 ke 9% sahaja. Dan pesanan paling penting sekali adalah beli emas dapat emas, iaitu emas fizikal seperti ini. Sila follow saya untuk more sharing.